Kita tak sedar yang ini adalah makanan daripada suku peranakan, popia basah. Tada! Kita tahu ada orang peranakan, baba, nyonya, and diorang ada makanan dia sendiri. Tapi apa makanan diorang? Tanpa kita sedar, kita dah makan dah pun. Bila orang Cina datang dulu, descendant peranakan majoriti iaitu Hokkien and Teochew, diorang bawa sekali resepi makanan diorang dan salah satunya adalah popia basah. Dan lama kelamaan, kita buat fusion dengan cara kita sendiri dengan tambahan sambal. Jadilah popia basah yang kita kenal hari ini. Bang, beli ayam pecik, free popia basah. Bagi beli sate 10 cucuk, free popia basah. Bang, beli air balang, free popia basah. Dah apa hal semua free benda sama ni? Bagilah air yang satu ni, air jampi. Okey bang. Suspek dah terima peranti. Over. Kalau dia makan mic tu macam mana? Over. Cuba check live idol feed. Over. Dah lah tu walkie-talkie sini. Dia makanlah mic tu. Ya tu. Yang sekarang belum buka pun lagi.